Okay, so dekat depan saya ni ada 2 reed diffuser yang selalu korang tengok dekat hotel mahal-mahal yang guna tu. So kat sini ada Prism Mandarin Blossom dengan Wood Sage Sea Salt. So jom kita tengok. Okay, so dekat dalam kotak dia bagi benda batang ni. Lepas tu dia bagi benda ni. Dia bagi apa? Pewangi dia. Rupa dia memang premium. Yang ni bawah dia getah, so dia tak adalah tergoyang-goyang ke apa ke. Bau dia macam ada citrus sikit. So jom kita bau yang wood sage pula. Dia bau macam woody gitu. Nama pun wood sage kan. Personally saya lagi suka bau Mandarin Blossom ni, lagi sedap bau dia. Bau dia macam ada bau citrus sikit. So kalau korang berminat nak dapatkan wangian yang macam style hotel macam ni, boleh klik link dekat sini ya. So just cabut je. Lepas cocok je ke? Cocok semua ke? Saya pun tak sure. Selalu orang cocok 3 macam tu je kan? Ke 3 macam tu? Ke orang cocok semua? Saya pun tak sure. Tapi kalau macam banyak-banyak sangat pun macam pelik pula tengok rupa dia. Cocok je lah. Kita cocok je. Cocok je. So ni lah bau dia. Nanti pada wangian ni dia akan naik ke atas dan akan semerbak bau. Alright. So boleh klik link dekat sini.